Kau tak penat ke Zik? Tadi kita jogging 5km pace 2 Zik. Penat aku macam nak duduk tu. Jom lah. Diorang set tempat duduk tu. Kau ada air tak? Aku tak ada air tapi jom lah kita order dekat Foodpanda ke Grab. Aku Boleh tak ada tak? duit sangat ni. Aku ada berapa ringgit je ni. So kita kena pilih lah mana tempat yang lagi murah kan? Zik, apa kata kau beli Momoyo Kota Masai tempat yang sama tapi dekat GrabFood. Aku dekat Foodpanda. Tapi kan kita dah beli benda yang sama dekat kedai yang sama. Apa yang menyebabkan benda ni harga dia lain? Ya juga. Jom kita buat pengiraan. Jom. Yang kedua akan menerangkan cara pengiraan Foodpanda dan GrabFood. Yang pertama ialah Foodpanda. Foodpanda harga asal pembeliannya ialah RM7.60. Cukai saiz barang RM2.40. Cukai penghantaran RM3.70. Cukai platform RM37. Cukai perkhidmatan RM22. RM4.14.29. Dan akan ada harga caj pengenap ialah 0.001 dan mengenakan harga RM14.30. Manakala untuk GrabFood kita, saya menggunakan caj barang dan caj penghantaran itu nak tambah dengan harga asal. Okey. Jadi RM RM. Jadi cukai caj barang dan cukai penghantaran apabila tambah kita akan mendapat RM RM6.90. RM6.90 tambah dengan RM6 kita akan dapat RM RM12.90. Kenapa harga GrabFood lebih murah daripada Foodpanda, tapi kenapa pengguna aplikasi ni seimbang? Kerana aplikasi Foodpanda mempunyai banyak diskaun apabila kita menggunakan tunai. Ramai orang pada masa kini masih menggunakan tunai untuk membuat pembayaran. Dan selain itu, Foodpanda juga punya banyak pilihan untuk membeli. Banyak kedai yang ada di dalam aplikasi. Oh, walaupun harga GrabFood lebih murah berbanding Foodpanda, tapi Foodpanda lebih menggunakan tunai berbanding dengan ni Grab. Walaupun Grab menggunakan tunai, tapi sebabkan zaman makin maju, Grab lebih ke arah menggunakan pembayaran online untuk mendapatkan lebih banyak diskaun. Jadi itulah mengapa pengguna Foodpanda dan pengguna Grab masih seimbang walaupun harga mereka beza jauh. Oh macam tu penjelasan dia. Memang macam tu pun Zik. So aplikasi mana yang lebih patut kita guna? Sudah terang lagi bersuluh dah Zik. Memang GrabFood dah calonnya Zik. Harga dia pun lebih murah berbanding Foodpanda, iaitu RM12 RM90 berbanding dengan RM14.30. Masa penghantaran pun tak ambil masa yang lama kan? Jadi Zik, kenapa complicated sangat kita? Nak beli air je pun. Walaupun Yalah. tempat yang sama, Benda yang sama. air yang sama. So jom lah kita beli. Jom kita Apa? beli. Okay. Sekian saja daripada kami semua. Terima kasih atas semua melihat video-video kami. Kami sangat appreciate saya daripada tukang recorder dan ini saya punya auditor, editor dan pelakon saya. Kami semua ingin ucapkan sekian dan terima kasih.